Kami dapati bahawa ada satu titik permulaan di mana naratif menolak Presiden ini mula dicetuskan. Insiden ini ialah apabila Datuk Suhaimi Ghazali, Ketua Bahagian Sepang dan Setiausaha Negeri Selangor, dan juga Saudara Syukur Mustafa, on the way lagi, dia jauh sikit dari ini, Ketua Bahagian Puchong dan Ketua Penerangan Selangor, dipanggil bertemu dengan Yang Berhormat Datuk Seri Azmin Ali. Pertemuan tersebut berlaku pada hari Selasa 19 Ogos 2025, beberapa minggu sebelum PAT, pada jam 11 pagi di Ibu Pejabat Bersatu. Turut hadir dalam perjumpaan tersebut ialah YB Rosnizan Ahmad, Ketua Bahagian Kuala Langat, dan YB Datuk Harrison Hassan, Ketua Bahagian Kuala Selangor. Datuk Suhaimi dan sekejap lagi Saudara Syukur ada di sini, dan mereka boleh mengesahkan bahawa dalam perjumpaan itu mereka diugut oleh Azmin Ali bahawa mereka tidak akan dapat watikah calon untuk bertanding dalam pilihan raya sekiranya mereka tidak menarik balik SD yang nak menjatuhkan Presiden. Dah pasti Datuk Suhaimi dan Saudara Syukur tak setuju untuk tarik balik, sebab dokumen itu bukan dokumen untuk jatuhkan Presiden. Mereka tak pernah tanda tangan apa-apa dokumen untuk menjatuhkan Presiden. Kami semua tak pernah tanda tangan apa-apa dokumen untuk menjatuhkan Presiden. Jadi macam mana nak tarik balik? Dokumen yang ditandatangani, tumpuannya ialah tidak mahu usul yang boleh membawa mudarat kepada parti dibawa ke PAT. Itu tumpuannya. Tetapi Azmin berkeras dengan ugutan bahawa mereka berdua, Datuk Suhaimi dan Saudara Syukur, tak akan jadi calon kalau tak tarik balik. Malahan saya dimaklumkan bahawa dalam perbualan itu Azmin pun ada kata dengan saya pun confirm tak dapat watikah jadi calon dah. Hebat Azmin ni. Dia beri gambaran bahawa kuasa Presiden untuk memutuskan calon pilihan raya sebenarnya datang dari dia. Dia yang pegang.